Pagi ni sebelum pulang ke KL, Aiman ajak breakfast. Tapi dia suruh belanja. Sampailah saya ke Kopitiam 7 pagi. Sini best, menu local Penang food. Saya juga order set 7 pagi, RM7 je. Kalau sampai jam 10 pagi, macam mana pula? Wah, set 7 pagi ni berbaloi. Ada kopi, roti dan telur. Sebab murah, jadi telur tu hanya separuh masak je. Tengok, romantik tak? Roti dan telur pun kongsi berdua. Makanan dah sampai. Tak perasan Aiman order mantau sardin. Mantau standard lah. Tapi itu sardin, mak bapak sedap gila makan bersama mantau. Okey, ini first time saya nak cuba prawn noodle atau Hokkien Mee yang dimasak oleh Melayu. Alamak, sedap ke ni? Surprisingly, very close to our Chinese punya Hokkien Mee di Penang. Hojak. Aiman order mie yang paling berat dalam dunia. Wonton Mee. Dia kata sedap, kena tekak. Saya sengaja nak cuba char kway teow sini sampai nampak sangat menggodakan. Rasanya boleh dikatakan 85% serupa char kway teow Cina di Penang. Yang paling penting ada wok hei. Rasa hangit inilah yang paling penting dalam char kway teow. Kami berempat makan begitu banyak baru RM67. Makanan sedap dan harga sangat berbaloi.